sihir pemisah ni sebenarnya juga dikenali sebagai sihir tafriq dalam bahasa Arab. Dan perkara ini telah pun ada disebut oleh Allah Taala dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 102. Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Mereka ni ada di kalangan manusia ni yang belajar daripada syaitan, Harut dan Marut juga, suatu ilmu, iaitu ilmu sihir yang boleh memisahkan antara seseorang dengan pasangan. Jadi dalam konteks perpisahan tafriq ni bukan setakat suami isteri. Kadang-kadang berlaku antara ahli keluarga, anak dengan mak ayah, adik-beradik pun ada. Ada kes-kes yang kita lihat kerana berebut harta pusaka, menyihir. Antara menantu dengan mertua pun ada. Dan juga dalam kalangan masyarakat. Jadi bila kita sebut perpisahan, perceraian, ini satu benda yang kita kalau boleh nak elakkan. Tapi syaitan sangat suka. Betul. Jadi mereka menggunakan pelbagai cara, antaranya menggunakan kaedah fitnah, berita palsu, tohmahan, dan salah satunya melalui sihir. Jadi kita boleh kata bahawa sihir pemisah ini salah satu instrumen atau alat yang digunakan oleh syaitan untuk memecah belahkan manusia. Baik. Dan dalam Al-Quran dan dalam hadis pun Nabi sendiri pernah kena sihir. Nabi disihir oleh Labid bin Asam, tapi sihir itu untuk bunuh Nabi. Tapi kesan dia ialah sehingga berlaku kekacauan pada giliran Nabi bersama isteri. Sehingga Nabi kata, aku dah balik rumah ni. Tapi sebenarnya Nabi tak balik. Dan berlaku selama lebih kurang 40 hari. Masya Allah. Dan kalau kita lihat dalam kes-kes mahkamah pun ada. Antara kes yang saya ingatlah kes Mustafa Baca lawan Habib Abdul Rahman. Kesnya kerana berebut kantin, dapat tender kantin. Penyihir itu dengki, disihirkan si Mustafa Baca ni sehingga mereka bercerai, suami isteri. Tujuannya nak menjahanamkan perniagaan, tapi kesan sihir itu menyebabkan berlakunya perceraian. Tanda-tanda terkena sihir, khususnya sihir pemisah ni terlalu banyak. Kalau kita Google pun macam-macam. Tapi bila kita sebut sihir, dia sebenarnya satu perbuatan melibatkan dua jenayah. Pertama, jenayah kepada tubuh badan ataupun kepada seseorang. Yang keduanya, jenayah dari sudut akidah, iaitu mensyirikkan Allah. Jadi kalau kita kata kita kena sihir, ni seolah-olah kita menuduh seseorang melakukan jenayah pada kita dan juga melakukan jenayah akidah. Sebab itu dalam bab sihir ni, simptom-simptom ni sangat subjektif. Tapi perlu dapatkan pengesahan daripada pakar. Kita tak boleh semata-mata kerana kita mimpi malam tadi jatuh dari tempat tinggi, atau petang tu waktu asar kita rasa sakit kepala, ataupun kita dengan suami bergaduh je kan, tanpa sebab yang munasabah. Dia tak semestinya berlaku macam tu. Boleh jadi sebab lain. Jadi kalau kita betul-betul nak pastikan itu simptom sihir, maka kena dapatkan pengesahan daripada pakar. Jadi tidak boleh simply macam tu. Tapi kalau kami di Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah, kami ada buat satu research tentang macam mana kita nak wujudkan satu instrumen untuk memudahkan kita ni mengenal pasti ini betul ke simptom sihir atau tidak. Kami namakan instrumen itu sebagai GSP 48. Gangguan sihir, gangguan spiritual pada perkahwinan, 48 soalan. So dalam 48 soalan tu, kalau dia bukan macam survey dah, dia macam satu instrumen untuk menilai dah. Survey ni masih lagi persepsi. Ini kalau dia alami, dia akan tanda dia ada skor lah. Dan akhirnya bila kita tengok skor ni, sebenarnya masalah dalaman dia ke, emosi dia ke yang tak stable, atau mungkin kerana masalah kita kata sekarang ni gangguan keturunan, saka, sebut masalah saka, ataupun mungkin kerana dia ada amalan-amalan khurafat yang dia amal. Kerana kalau orang tu dia beramal satu ilmu, contoh ilmu khurafat seperti ilmu kebal, ilmu pemanis, kadang-kadang kesannya sama macam kena sihir. Itu dia. Jadi sebab itulah dalam bab ini, kalau kita katakanlah ada perawat kata awak ni kena sihir, minta dia tolong bawa bukti. Sebab bahaya kita tuduh orang, seseorang tu terkena sihir kerana orang itu akan cari siapa yang menyihir dia. Mulalah berlaku pergaduhan. Bukan dia dengan suami, tapi dengan mungkin ahli keluarga, rakan sepejabat yang... Tapi nak cari bukti macam mana? Susah juga tu. Bukti itu macam mana sebenarnya? Okey. Kemudian kami lanjutkan kajian yang kedua. Lepas kami buat satu bidang kajian berkaitan forensik sihir. Macam mana kita nak kaji untuk siasat bahan-bahan bukti, macam mana kita nak bawa ke mahkamah. Sebenarnya benda-benda ni dah ada. Kami dalam jawatankuasa kajian lanjut Undang-Undang Sihir Malaysia, yang mana masa tu ditubuhkan di bawah JAKIM, kami dah siasat perkara-perkara ni dan dah ada satu SOP. Macam mana kalau kes-kes ni dibawa ke mahkamah. Sebenarnya cara yang paling betul ialah yang sepatutnya dibuat ada 4 langkah. Kalau betul-betul nak dapat keadilan. Yang pertama sekali ialah kalau boleh pergilah bertemu dengan
pegawai di Jabatan Agama Islam di bahagian dipanggil PNCR, pegawai nikah cerai rujuk. Jadi adukan masalah ini dan biasanya pegawai di sana akan rujuk kepada mungkin kaunselor untuk melihat boleh jadi simptom yang dialami itu bukan cerai, boleh jadi benda lain. Tapi kalaulah di sana di Jabatan Agama Islam pegawai dapati memang mereka ni ada tanda-tanda. Sebab kami sebelum ni dah latih pegawai-pegawai PNCR di Malaysia ni untuk kena pasti ni. Kalau pegawai kata ada tanda, maka kita cadangkan bertemulah, pergilah ke pusat rawatan Islam yang bertauliah. Di Malaysia kita dah ada Akta Perubatan Tradisional dan Komplementari yang mana mewajibkan semua pengamal-pengamal perubatan tradisional termasuklah ustaz-ustaz perawat Islam ni berdaftar. Jadi bila bertemu dengan perawat-perawat Islam ni, bagi tahu pada ustaz-ustaz ni, ustaz, saya ni ada masalah, saya syak kena sihir cerai, sihir pemisah, nak bawa ke mahkamah atau nak bawa kepada pihak berkuasa, boleh tak bantu kami? Kalau macam tu, ustaz ni, kalau dia kata ada kapasiti kemampuan untuk handle kes ni, silakan. Ustaz, kalau kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi, mungkin ada website ke yang kita boleh pergi ke? Sebab kita sebenarnya dah overrun dah ni kan. Tapi memang panjang sebenarnya kita nak ulas tu. Jadi macam mana kita nak dapatkan informasi yang kita boleh move forward nanti? Kalau cara mudahnya kami adakan kursus lah. Kursus pengurusan perceraian ni. Tapi ialah kalau nak pergi ke Pejabat Agama Islam, insya-Allah pegawai-pegawai di sana ada yang dah dilatih. Okey.